dalam berpersatuan ni kita kena faham. Sebelum perempuan tanya saya tanya dulu, kenapa kita berpersatuan? Kenapa? Saya mengisi masalah baru. Tidak. Kerana merasa bertanggungjawab untuk menyantuni umat. Itu peranan sumbangan persatuan sangat besar. Itu kena tahu. Niat tu yang penting. Nama lebih. So berpunca daripada niat kita nak berpersatuan. Kalau kita sekarang kan, kita tahu berpersatuan pertumbuhan, banyak yang kita rasa tengok ada segelintir tu, niat tu dia dah tak betul pada peringkat awal untuk berpersatuan. Ada kepentingan tertentu. Okey? Saya yakin dan percaya nama pun Muslimah untuk ummah. Betul? Bukan saja untuk mungkin kaum hawa khususnya, tapi secara keseluruhan kepada masyarakat dan ummah. Okey. Cuma peranan RS, kenapa RS? RS ni dipertanggungjawabkan untuk kawasan untuk pertumbuhan yang ada di Malaysia. Asas tu kita kena tahu dulu. Mungkin perempuan dah lama dah kecimpung dalam persatuan, saya tahu peraturan. Mungkin saya discuss sekali ataupun mungkin ada perkara-perkara yang saya boleh kongsikan. Sebelum tu, kena kenal dulu lah RS. Kat sini semua pernah berurusan dengan RS kan? Dalam persatuan tak pernah berurusan dengan RS. Masalah tak? RS selama tahu dekat mana. Okey. Kenal jabatan RS. Kalau sebenarnya kalau saya sebut pun, kalau especially pada student, saya juga ada bagi kalimat pada student. Kalau tanya RS ni RS bukan student ni, even masyarakat pun kalau tanya RS, tidak tahu RS ni yang datang syarikat. Betul? RS dengan syarikat, pertemuan syarikat dia entiti yang berbeza, kawasan yang berbeza, kementerian pun yang berbeza. Pendapat atau komisi RS ni dari segi berbekas pertumbuhan, dari segi pembangunan masyarakat sivil. Kalau tuan-tuan ingat sejarah, kita kena tahu juga sejarah dan juga perlembagaan persekutuan. Sekarang kalau dulu kita Malaysia lah. Malaysia sebelumnya ditemukan Malaysia, kita ada Sabah Sarawak. Sebenarnya Malaysia Sabah Sarawak. Biasa peraturan pun ada perbezaan antara Selangor dan Sabah Sarawak. Kalau asal dulu Malaysia juga kita unik, kita berbagai bangsa, berbagai budaya, berbagai kaum. Antara pertumbuhan yang asal dulu daripada kaum-kaum tertentu kan, yang adanya mereka daripada luar, especially sektor perniagaan, SDM dan juga perdagangan perhubungan. Kalau datang daripada luar, adanya kaum Cina, India dan masuklah Melayu. Dan bila kelompok ini menjaga kepentingan tertentu, dia ada kumpulannya yang menjadikan aktiviti untuk kebajikan, tetapi dalam kelamaan dia ada sentuh aspek keselamatan negara. Kalau kita biasa dengar kongsi-kongsi, dia gerakkan sebenarnya aktiviti dia itu antara asal usul. Dan masa dikuburkan Malaysia dan tidak ada perlembagaan persekutuan, kita boleh bebas dalam
warga negara bebas untuk berpersatuan. Ini adalah perkara 10 Perlembagaan Persatuan. Warga negara bebas berpersatuan. Sebenarnya yang dikata bebas itu bukan suka-suka. Maksudnya ada, tetap ada sekatan dan kawalan. Dalam perkara 10 itu, sebab itulah punca kuasa dia daripada situ boleh berjatuh, dan punca kuasa daripada situ juga adanya ROS. Tidak kuasa ROS. Dan daripada situ juga untuk mengawal sedia pertumbuhan kita adanya undang-undang yang disebut sebagai Akta Pertumbuhan 1966. Di atas pertumbuhan 1966 maksudnya masa ketika itu telah tumbuh di Malaysia. Sebelumnya agak berbeza sebenarnya Sabah Sarawak. Bila turun di Malaysia tahun 1963. Nah, 1966 pertumbuhannya Akta Pertumbuhan 1966. Okey, itu dari segi bersedikit lah sebenarnya. Dan sedikit kenapa adanya ROS, awal sedia pertumbuhan, dan kenapa ROS letaknya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kenapa tak ROS letak di bawah Jabatan Kebajikan, Kementerian Pembangunan Keluarga Masyarakat Wanita, contohnya aspek kebajikan. Kenapa letaknya di bawah Kementerian Dalam Negeri? Tahu tak, Kementerian Dalam Negeri dia tak lari daripada elemen keselamatan. Yang tuan-tuan berpersatuan ni selamat tak sama. Sebab persatuan ini boleh memberi kesan kepada keselamatan, kesejahteraan, ketentraman. Gerakan pembangunan boleh menggugat ketentraman. Contohnya, maksudnya peranan pertumbuhan itu sangat besar dalam semua aspek. Kalau kita tengok, kawan-kawan ini dah bergerak dalam persatuan. Dalam kehidupan kita ni seharian, kita tak lari dengan persatuan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Daripada kita belum lahir lagi, ada dah persatuan. Persatuan penjagaan kandungan, ibu-ibu mengandung, ini ada persatuan. Sampai ke kita masuk ke Tuhan. Ada kematian. Daripada kita belum lahir lagi sampai kita meninggal dunia pun ada persatuan. Itu in between tu memang akan diperbanyak lah. Tak kira kita dekat sektor mana kita bertugas, kita usahawan, kita peniaga, semua ada persatuan. Kita guna kenderaan, apa, motor, kereta, basikal, semua ada persatuan. Kita ada kepakaran, tak kisah kita bakar apa. Kita doktor bakar, kita doktor gigi, kita penyanyi, kita lawyer, kita ahli, semua ada persatuan. Kita minat kat setengah-setengah benda pun ada persatuan. Persatuan peminat Siti Nurhaliza, contoh dia. Maksud dia kat sini, berapa banyak persatuan yang ada di Malaysia. Cakap banyak tak banyak persatuan di Malaysia, kita di Malaysia ni keseluruhan pertumbuhan yang ada hampir 200,000. Banyak tak? Itu termasuk semua sekali, termasuk dalam parti politik. Kalau tak termasuk parti politik, lebih kurang ada 90,000. Separuh lah lebih kurang, separuh. Cuma parti politik ni dia banyak, dia cawangan. Dia induk dia tak banyak. Kalau kita aktif dalam politik, tak sama aktif dalam politik. Saya bukan nak sebut pasal politik, cuma sebab parti politik juga berdaftar dengan APS. Dia cawangan banyak, induk dia tak banyak. Berbanding dengan selain parti politik, dia cawangan yang tak banyak, induk dia banyak. Banyak tak banyaknya dekat Malaysia ni, Selangor lah paling tinggi. Biasa dalam statistik Selangor paling, semua menjuarai statistik. Selangor
kita ada pertumbuhan berdata selain parti politik 20,000 lebih, hampir 21,000. Itu yang berdaftar. Yang tak berdaftar, yang kena batal. Setakat ini kita dah batal lebih daripada 12,000 batal. Okey, itu secara perkenalan kita nak tahu. Dan fungsi ROS, sebab kita ada peruntukan akta pertubuhan tadi saya sebut, akta 1966 ataupun akta 832. Kita kawal siri pertubuhan ikut peraturan, ikut akta. Kalau tak ikut akta, tak ikut peraturan, kita boleh tindakan. Dan 1/4 juga macam sesi pada pagi ini khidmat nasihat. Itu juga fungsi ROS. Kita bagi khidmat nasihat, kita bagi bimbingan macam mana nak urus takbir dari segi tadi urus pertubuhan. Okey, next. Setakat ni boleh follow. Ada soalan setakat ni? Ya kan? Ada soalan. Okey, itu nanti saya masuk. Apa dia sebut sebagai persatuan ni? Ini tadi saya dah sentuh juga. Ini punca kuasa. Jadi saya sentuh pasal perlembagaan persatuan. Kita ada akta pertubuhan dan juga kita ada peraturan pertubuhan 1984. Dan pendaftar itu saya penolong pendaftar. Pendaftar ketua pengarah ROS Malaysia. Itu sebagai pendaftar. Okey, itu adalah punca kuasa yang ada untuk perempuan yang untuk persatuan dan juga peranan ROS untuk ambil sebarang tindakan. Next. Okey, buku akta. Tuan-tuan, perempuan ada simpan tak buku akta? Tolong ada buku kitab lahir, kitab rujukan. Kalau tak nak pergi, tak mahal pun. Google pun ada. Google ada. Cuma kena make sure, sebab kita sebelum ni akta disebut sebagai akta 335. Sekarang dia ada musim untuk bahasa Melayu dan yang disebut sebagai akta 832. Kena make sure kalau nak beli lah. Kalau nak Google pun make sure device akta 832. Dia ada sikit perbezaan dengan sebelum ni. Akta 832 Google dapat, tapi yang 832 dengan 332 dia ada sikit perbezaan. Tak banyak perbezaan pun. Akta ni tak tebal. Dia ada 30 section. Dia ada 3 bahagian. Kenapa saya sebut saya akan contoh kuasa akta? Sebab contoh kuasa pada sini. Apa kita dah pergi jauh, asas tu jangan tinggal. Jangan lupa. Kita berpegang pada buku ni, pegang pada peraturan. InsyaAllah tak ada sesat jalan. Kalau nak peluang tu rujuk ROS. Okay, next. Okay, ini bahagian-bahagian dalam akta lah. Kalau kita dalam pusaka ni, kita tahu yang dekat sini ada setiausaha. Mesti ada setiausaha. Sebab kita bagi peranan kepada setiausaha untuk urus sistem e-business. Jadi kalau tak tahu sistem, masalah juga. Kalau kita mohon pendaftaran itu, kita ada banyak kategori. Kategori kebajikan, keagamaan, asasi, kesehatan, sosial, banyak kategori. Cuma kalau balik kepada akta ni, dia hanya yang banyak-banyak kategori ni, itu dari segi pengurusan pentadbiran ROS untuk kelaskan kategori persatuan. Dalam perumpamaan akta ni sebenarnya dia disebut parti politik dan kaedah bersama disebut. Dan yang lain-lain itu selain daripada dua ni, parti politik dan kaedah bersama. Kaedah bersama dia ada peruntukan
Sebab kadang ada orang refer section dalam bentukkan akta sedangkan dia persatuan biasa. Contoh persatuan Salimah sendiri untuk section 20 atas tu berkaitan contohlah sebab banyak disebut pasal jururit dan sebagainya. Dan itu sebenarnya khusus kepada kaedah bersama. Kaedah bersama ni paling simple, hayat kematian. Hayat kematian yang kategori hayat kematian. Contohnya kategori kebajikan. Kebajikan. Okey. Dia tak termasuk dalam target kedua. Okey. Itu secara rugi murah dari segi section dalam target teks. Okey, ini kena tahu apa dia pertumbuhan. Pertumbuhan. Kita bergerak sebentar ni tahu tak apa maksud pertumbuhan. Pertumbuhan ni dia sebenarnya adalah satu kumpulan manusia. Dia khusus kepada manusia. Dia merujuk kepada kumpulan. Sebab tu yang disebut dekat situ syarikat perkongsian persatuan yang disebut. Maksudnya nak dekat satu ikatan kumpulan tu. Dia ada komponen dia 7 orang dan lebih. Kalau 6 orang dia tak cukup sifat dia tak membentuk pertumbuhan. Macam kita berkumpul ini dah membentuk persatuan. Kita ada berapa orang? Dah lebih 7 orang. Kita ada tujuan tak pagi ni? Ada tujuannya. Kisah tujuan tu apa juga tujuan, sementara apa bekal. Kita berkumpul pada bagi ini sementara. Dah membentuk titik pertumbuhan. Kita ada tujuan. Sebab itulah mana-mana aktif berkumpulan ni bergerak. Dia membentuk pertumbuhan. Kalau dia tidak didaftarkan, dia sebenarnya merupakan pertumbuhan yang menyalahi undang-undang. Saya cerita betul haram lah. Tak berdaftar. Cumanya kita dalam akta pertumbuhan ini tidak termasuk sebab di Malaysia ni kita banyak lagi pendaftar lain. Yang paling hampir dengan kita syarikat lah. Syarikat SSM ataupun ROC. SSM tu dari syarikat Malaysia. Dia satu syarikat. Sebab dia punya beza dia, syarikat definitely nak untung. Persatuan nak untung ke? Bukan tujuan utama dia itu. Tujuan tadi saya dah cakap, niat kita itu nak bersatuan. Kalau nak untung bukan di sini daftar dekat SSM. Tak ada masalah. Tak untung tak ada masalah pun. Kalau tujuan utama itu. Tapi dalam persatuan kita juga ada pendapatan. Macam mana persatuan nak bergerak? Tak ada duit. Betul tak? Cakap-cakap tu tak boleh juga. Nak buat perjumpaan bagi ni pun ada kos. Banjir kat sini tak? Daripada mana? Sabah Sarawak ada? Datang ke sini macam mana? Tahniah kalau belanja duit sendiri itu sangat tapi tak masalah persatuan yang mengata itu boleh diurus takdir dalam persatuan. Yang tak boleh. Kadang banyak pertanyaan dekat luar sana tu. Tuan-tuan pun, perempuan pun ada pertanyaan. Boleh tak persatuan berniaga? Boleh tak persatuan jalan bencana ekonomi? Boleh tak persatuan buat pelaburan? Boleh. Tapi bukan itu tujuan dia. Kena ingat itu. Sebab kita perlukan dana, kita perlukan sumber pendapatan, kewangan untuk kita laksanakan kita punya tujuan. Tapi bukanlah untuk keuntungan kepada ahli, bukan. Itu dah berbeza, tak difandu. Kalau untuk ahli, mungkin lebih kepada koperasi. Mungkin selain daripada SSI, mungkin koperasi. Kita ada melabu, macam melabu juga lah, koperasi. Kita ada simpanan. Kalau macam pertumbuhan, jadi kita bayar yuran komitmen keahlian. Dan yuran itu juga boleh digunakan untuk mengurus. Tapi banyak mana yuran biasanya macam
sehari. Kan? RM50 RM1 itu pun banyak lah. Sebab ada lagi yang rendah RM1. Contoh RM1 macam mana? Pergi toilet 2 kali habis. Itu maksudnya kena faham juga. Bukan tak boleh menjaga pendapatan, boleh, tapi kena ingat. Itu kena faham pertumbuhan. Itu maksudnya paling simple je. Kita bergerak dalam pertumbuhan, ada tujuan dan membentuk tujuan. Sebab tu lah banyak yang pertumbuhan sebenarnya yang ada tak berdaftar. Kalau kita pun kita jumpa pertumbuhan bukan mesti ada family besar. Betul tak family? Buat tak? Jadi buat tak t-shirt, kadang-kadang t-shirt siap ada logo lambang. Salah dalam akta tersebut lambang yang tidak didaftarkan satu kesalahan melanggar akta. Kalau kita dekat kat luar ni, dia kadang kita rasa kita bukan dia buat benda tak elok. Dia bukan masalah dia tak elok, dia ada tujuan. Kalau tak elok tu definitif lah salah di sisi undang-undang. Tapi ni kita buat benda contoh lah, kereta. Kalau kita driving kat belakang tu banyak stiker kan, lambang tau, lambang kat kereta banyak lagi jumpa. Sebab saya dah SPM kena check, betul kadang persatuan dia berdaftar, tapi lambang tu yang digunakan tak didaftarkan. Itu juga satu kesalahan. Dia balik kepada kadang kita dipersoalkan juga dari segi tindakan dan penguasaan. Cara rasa kita tak naklah ambil, kita tak ambil tindakan. Sebab benda tu kadang isu lah, isu. Macam sekarang ni isu apa yang sekarang ada isu. Sebelum ni macam senyap saya tiba-tiba meletup isu melibatkan pertumbuhan ASP. Berapa banyak yang dia ada pertumbuhan berikut kan. Dia di satu masa dulu dah bentuk lama, terus dia bentuk lagi, terus dia bergerak lagi, sebenarnya bergerak dan bentuk isu. Jadi isu rumah juga sebenarnya. Okey, dah faham kan pertumbuhan? Faham. Memang pertumbuhan berdaftar kalau tak berdaftar, kena daftar. Next. Okey, dalam akta juga pun kita kena faham ini. Dalam kita melaksanakan aktiviti pun kena faham ini. Dalam akta pertumbuhan pun ada satu pasal perlembagaan persekutuan. Ada 5 perkara. Sebolehnya jangan sentuh benda ini. Sentuh maksud apa? Jadikan isu. Kita kena tahu. Perlembagaan persekutuan kena tahu. Al-Maktab pun dia tegaskan lagi benda ni. Kita dalam bergerak ni, satu dia dari segi sistem pemerintahan. Kita beraja. Mana tak isu orang pertikaikan isu dia beraja. Apatah lagi melalui persatuan. Sudah salah lah Al-Maktab ni. Jadi saya sebut ni, dia dah nampak. Kalau dah benar saya jadi pertumbuhan, dia pula mempertikaikan institusi beraja. Islam. Disebut kan? Islam agama bagi persekutuan. Ini perlembagaan persekutuan. Macam tu sebenarnya agama. Memang agama lain bebas untuk diamalkan. Kali ingat juga bebas diamalkan bukan bebas menyebar ajaran. Itu kita kena faham. Sebab berlaku di Malaysia ada satu entiti ataupun satu kumpulan yang menyebarkan agama. Tak boleh. Kita jangan bakal tahu kan. Ada peranan kita juga untuk melakukan benda ini. Dia bebas untuk mengamalkan, bukan bebas untuk menyebar. Apatah lagi menyebar kepada umat Islam. Okey, bahasa kebangsaan bagi maksud asal. Bahasa kebangsaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Itu dia. Itu memperkasa bahasa Melayu. Sebab tu nak urusan sekarang dengan RS bahasa Melayu. Kalau tak baru ni, tadi tak ada
ada urusan asli. Kita ada ROS ada hadapi masalah dari segi penggunaan bahasa, especially dari bahasa kaum India dan Cina. Ada yang sebenarnya tak tahu tengah main, dan menguruskan minit mesyuarat pun kita minta minit mesyuarat, kita tengok tulisan Tamil, terus saya cakap tulisan Tamil yang India lah. Atau dia kita tak baca kan, masalah juga dari segi urusan rasmi ke. Kalau dia nak urusan dia, tapi dia kena lebih tindakan untuk Inggeris boleh tuan? Inggeris boleh. Sebenarnya dari segi bahasa yang di bahasa bahasa memang itu dah disebut dalam peraturan dasar sebenarnya. Ini dari segi kita berurusan dengan pertemuan, biasanya kadang ada penggunaan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni masih boleh dipakai, sebab kalau dia di Malaysia ni, macam contoh Sarawak, Sabah, Sarawak dia penggunaan bahasa dia adalah English. Sebab itulah kalau orang lama ni sebenarnya dia nama bahasa Inggeris, berbagai apa dalam bahasa Inggeris. Bahasa khusus penggunaan bahasa ni pun bahasa Inggeris diterima pakai. Cumanya urusan rasmi itu masih lagi ditekankan bahasa kuasa bahasa Melayu. Okey, seterusnya kedudukan orang Melayu. Ini kan ada. Ini kalau orang bergerak dalam persatuan tak tengok benda-benda ni, dia boleh bebas untuk dia melakukan kesalahan, termasuklah kaum-kaum lain. Itu ada hak masing-masing. Okay, next. Okay, kita tahu juga kita ni dalam identiti pertumbuhan ni sama ada kita keseluruhannya di Malaysia ataupun sebahagian. Bergerak di Malaysia kena ada pendaftaran. Sebab itu dalam pendaftaran pertumbuhan juga ada pertumbuhan yang bukan totally dekat Malaysia je, international. Yang ada bergerak di Malaysia, itu kena daftar di Malaysia. Itu peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Bergerak lagi dekat Malaysia kena ada pendaftaran. Cuma kena ada kawalan, sebab dia ada isu sensitif dari segi menyebabkan juga keselamatan. Bila bukan warga negara berpersatuan. Okay? Sebab itulah mana-mana premis digunakan ada kat Malaysia, itu dah merujuk kepada dia bergerak di Malaysia. Okay? Next. Ya, betul. Okey, sebenarnya dia banyak sekarang ni. Itulah yang antara dalam radar ataupun dalam pemantauan pihak-pihak kuasa yang kita, termasuklah ROS. Dia bergerak sebagai aktif pertumbuhan. Kalau yang itu dari segi politik, sebenarnya dia kena, satunya memang dia kena berdaftar, tapi kena tengok kita balik kepada pelbagai persoalan adalah warga negara. Warga negara untuk persatuan. Hak itu bukan kepada orang luar, tapi disebabkan dia bergerak dekat sini untuk kawalan dan pemantauan. Kalau dia tak berdaftar, lagi lah kita tak ada maklumat. Sebab kawalan lah, sebab banyak juga isikan, termasuknya pihak polis, SP ataupun cawangan khas. Dia macam sama lah, dia Bangladesh, ada juga kalau yang lama sebenarnya Indonesia, paling hampir Indonesia. Indonesia dapat nampak dekat Malaysia ni lama, ada juga persatuan-persatuan dia.
Tapi untuk pendaftaran juga kita memang agak akan tengok dari secara terperinci lah. Dari segi tapisan, dari segi kenapa dia nak persatuan. Tujuan dia kita nak tahu. Dan mungkin juga dia tak boleh didaftarkan, tak cukup syarat kepada untuk pendaftaran. Macam mana kaedah dia nak bergerak? Dari segi pemantauan tu, saya ingat pihak polis tahu. Sebab kebenaran juga ROS ni pun saya selalu berurusan dengan SP. Banyak info yang saya dapat dan banyak juga info yang pihak polis perlukan untuk pemantauan. Betul dari segi okay. Okey, kalau dia walaupun dia warga negara Malaysia, tapi dia berpersatuan dekat dua negara, dia ikut peraturan dekat negara tu. Sebab tu dah macam Malaysia juga, orang luar nak berpersatuan dekat sini, dia ikut peraturan dekat sini. Kalau persatuan pelajar-pelajar Mesir itu saya sebut, dia tak perlu daftar ROS pun, sebab dia tak bergerak dalam Malaysia. Walaupun dia orang Malaysia, dia masuk sini tak unless kalau dia masih nak bergerak di Malaysia. Itu dia. Cawangan tu yang kena daftar. Kalau ada apa-apa minus orang yang ada dekat sini, dia termasuk untuk berdaftar. Sebab tu kena tengok lah, kena tengok sifat dia, tujuan dia, siapa dia. Dalam persatuan ni kita biasa kata tengok nama dia apa tujuan dia, siapa yang nak berpersatuan ni. Sebab tu yang pertama kita akan tengok adalah keahlian, tujuan, matlamat. Yang lainnya dari segi urusan. Tapi yang pokok dia tu kita nak tahu dulu. Kalau kita orang individu tertentu ni, ini ada yang mana ataupun ada yang risiko. So kita akan buat perpisahan keselamatan dengan pihak polis. Satunya yang kita buat perpisahan adalah dengan pihak polis. Dan sebenarnya adalah mungkin agensi jabatan yang berkaitan. Tentunya satu pasal agama. Sebab agama ni mudahnya untuk Islam sebab kita ada pihak yang kawas Islam. Ada KS, ada MAIS, ada Dewan Mufti. Kita rujuk. Sebab dari gerakan itu takut ajaran dia. Sebab dia persatuan melakukan aktiviti dia berkait dengan ajaran. Betul tarikat. Macam ROS, kita tak ada kepakaran kan untuk semua orang itu. Kita akan rujuk kepada pihak yang berkaitan. Itu yang sentuh sikit yang melibatkan aspek-aspek keselamatan sebenarnya. Keselamatan dalam negeri. Sebab jadi kan buat kita ada polis, jadi kan juga immigration, jadi kan KPN, pendaftaran negara. Apa? Ada persatuan seperti Buddha, dia banyak dia punya perkawanan. Ada register tu? Ada register. Itu keagamaan. Sebenarnya agama selain daripada Islam tu masalah sikit lah, sebab dia tak ada jabatan agama selain Islam. Siapa yang mengawal itu? Dia bukan tak ahli kawal. Dia ada sebahagian fungsi dekat RS, sebahagian fungsi dekat kementerian lain, sebahagian fungsi mungkin macam Jepni, Badan Integrasi Nasional. Ada fungsi sikit. Ada sikit tak centralized. Kalau dia nak tubuhkan dirikan apa-apa rumah ibadat, dia kena ada kuasa memberikan kebenaran kebenaran. Tanah itu sendiri kena ada kebenaran. Dia yang tak yang ikut mimpi pun kena faham. Kalau nak cakap isu tu memang banyak isu. Dia bukan ada isu dekat sini, dia isu yang besar daripada kebenaran. Itu boleh cakap nanti yang agama yang selain Islam ni yang sesat. Itu susah nak cakap. Faham tak? Ada juga ajaran-ajaran yang dikatakan lah. Saya tak pakar pasal-pasal tu, ajaran agama
pula katanya, betul lah. Agensi mana nak sahkan mana tu? Betul tak? Macam tu pasal tu. Tapi dia memang berkaitan dengan persatuan. Dia kategori tak dapat. Okey, ni lagi punca kuasa lah untuk makluman ya. Pendaftar kita ada seorang pendaftar. Dia tak boleh ada dua pendaftar. Satu apa yang seorang dia. Maksudnya pendaftar seorang ataupun ketua pengarah yang dilantik oleh yang berketua agung. Pendaftar timbalan pendaftar dan kita yang berketua agung. Macam saya dan pegawai-pegawai saya penolong pendaftar yang dilantik di bawah kuasa menteri. Berbeza. Berbeza. Okay, next. Okey, ni saya sentuh juga lah kuasa menteri. Sebab ada isu-isu dalam berkaitan kita tak tahu kenapa sebab politik macam tu. Sebab banyak benda dalam ni politik kan. Cuma balik kepada punya kuasa peraturan ada ke? Contohnya kuasa menteri dia boleh kalau ada persatuan ni dia melanggar peraturan melanggar tapi kalau menteri ada kuasa. Menteri ada kuasa untuk bagi kebenaran. Tak ada masalah. Selagi mana mungkin pada pertimbangannya tidak melibatkan isu keselamatan. Contohlah meskipun saya contoh peraturan tersebut pun kena buat pelantikan. Menteri ni tak apa boleh dia tak payah lantik atau tak payah buat pelantikan. Contohlah kan itu ada dalam Seksyen 70. Okey, menteri juga ada kuasa dalam kena pasti satu-satu gerakan itu dia memberi ancaman. Contohnya apa? Syiah dan Syiah. Ada Syiah. Menteri ada kuasa ini pengarah. So takkan boleh berdaftar dengan asal ataupun berdaftar di Malaysia. Pertubuhan Syiah. Ini satu contoh yang ada ya sebenarnya. Sebenarnya ini melalui kuasa menteri diwakilkan pertubuhan haram. Senang cerita. Menteri juga ada kuasa rayuan. Kalau kena batal dengan OS, bagi menteri boleh meneruskan rayuan. Dan juga kuasa menteri menetapkan peraturan. Sebab itu tadi disebut tadi peraturan pertubuhan 1984. Itu kuasa menteri. Kuasa menteri. Kalau akta ni kuasa ini daripada kelulusan daripada Perdana Menteri ya. Melalui Parlimen. Tapi ada kuasa menteri itu menentukan peraturan. Itu nak tahu perbezaan ni. Akta dengan peraturan. Next. Okey, ni sedikit lah sebab kita bergerak ni dari segi pengurusan kita tahu tak kita kan ada perlembagaan perlembagaan persatuan ataupun undang-undang persatuan. Mana punca kuasa ni? Saya jelaskan kat sini. Kalau nak memohon Seksyen 6 permohonan pun ada peraturan dia. Dia beri kuasa untuk memohon dan untuk disemak oleh RS. Nanti RS kuasa RS tak tanya balik ada permohonan ni tak lengkap tidak lebih maklumat lagi. Maklumat itu matlamat yang tak jelas. Kita nak jelas apa matlamat. Kenapa matlamat itu penting? Sebab kita nak enforce balik kepada matlamat itu. Matlamat kita itu contohlah kita menjaga kebajikan ibu tunggal kawasan Shah Alam. Dia buat tak tujuan ni? Ramai, kita bukan ramai, kita banyak sampai ibu tunggal. Satu ibu tunggal banyak, kita Saru pun banyak. Tapi ibu tunggal dekat Saru, kita beda ke tak? Itu lah. Mana peranan persatuan ni? Itu ada kaitan. Cakap bagi nak membagi ibu tunggal. Tengok dekat bantu, boleh ibu tunggal. Itu boleh. Itulah sebab kita nak kuasakan tujuan ni. Itu yang dia bukan nak cakap tak betul lagi. Dia nak cakap bukannya benda dia buat benda yang tak elok.
yang mana ulang itu dia tak jadi salah lah. Ada undang-undang lain pun, contohnya dia nak bantu ibu tunggal, tapi dia bantu bapa tunggal. Kenapa tak ada tujuan dia? Tak kenal lah. Tunggal lah. Tunggal ni. Sebab kesian dengan bapak tunggal, tak ada persatuan pun. Okay. Itu nak faham tujuan. Sebab tu nak kita pegang pada tujuan. Okey, pada seksyen 7 kat sini lah adanya jadual pertama dan jadual kedua. Jadual pertama apa? Jadual kedua apa? Jadual pertama itu, jadual kedua itu kaedah bersama. Jadual pertama ni selain kaedah bersama, ada kena ada. Sebab tu lah dekat sini lah adanya perlembagaan. Sebab dekat sini tak ada yang baru berdaftar. Jadi kalau bang-bang, kenapa saya sebut yang baru daftar? Sebab baru daftar sekarang kita wajibkan guna template ROS. Template ROS itu perlembagaannya ROS yang sediakan. Sepatutnya perlembagaan itu siapa sediakan? Sekolah yang sediakan. Bukan tanggungjawab ROS nak sediakan perlembagaan. Siapa sendiri, sebab tu lah bila dia tanya balik kita pada perlembagaan dia sendiri. Semua tak ROS ni tafsirkan perlembagaan dia. Macam mana dia nak bergerak dan dia dia sendiri pun tak tahu perlembagaan dia. Itu masalah. Okay, next. Ini yang putih ni sini berakal. Perlembagaan normal ni putih ni berakal. Inilah jadual pertama. Kalau akal tu seksyen 7(3)(E). Kat situ kena ada kaedah-kaedah ditetapkan. Nama, mesti ada nama, mesti ada alamat. Tak perlukan kena ada tulis. Seterusnya lambang. Sesuatu lambang. Berapa ada lambang? Kita boleh satu. Daftar? Kalau belum daftar, tak ada lagi kita kan. Daftar kan. Lambang tu. Boleh daftar masih kan? Sebab masa pendaftaran mungkin dia tak seperti dengan lambang. Daftar dulu. Kemudian buat pindahan, masuk ke lambang. Ataupun lambang ni hasil kadang kita logo pun berubah. Dia masih ke semasa. Macam logo berdua lah. Logo macam-macam logo pun dia kadang dia masih ke semasa kita. Macam kita tengok lambang kita macam ketinggalan zaman. Contohlah kita nak berubah, tak tukar. Boleh tukar, tapi kena ada kebenaran. Dan diberi keterangan. Sesetiap lambang ini kadang-kadang menggunakan lambang-lambang yang sensitif. Apa lambang yang sensitif? Ada macam bergerak sebagai, kan kita ada agensi kerajaan, kita ada juga lambang, dan juga kita ada jatah. Ada tak boleh guna lah. Dan juga bendera-bendera negeri tak boleh guna. Kalimah Allah Muhammad sensitif, boleh salah guna. Dan juga mungkin lambang-lambang yang memang diwakilkan ataupun yang ada isu sensitif. Contohnya agama. Contoh dia black metal ke blackpink ke. Kadang-kadang sebab apa tau? Sebab lambang ni, kalau orang yang memang kreatif nak buat lambang ni bukan senang. Dia nak senang, dia cedok orang lain punya. Itu yang senang. Dia buat cari Google kan. Oh ni dia buat. Contohlah dia ambil pula lambang Starbucks. Nampak lambang Starbucks tu? Logo dia tu. Yang banyak kat tutup pasal. Ada juga yang menggunakan tu. Dia ubah suara. Kan menyimpak air benda tu. Dan apa maksud pada setiap penggunaan lambang itu? Dari segi reka bentuk dan juga warna. Beri peranan. Apa maksud warna? Merun, pink, merun. Apa dia hijau? Kata lain. Aku sekarang ada baju uniform sendiri. Rasa ada kelab juga, kita pun tak ada uniform. Okey, itu sering kan. Okey, ini
balik kepada matlamat mesti ada. Kalau tak ada matlamat, kita tak boleh teruskan. Sebab apa juga mesti ada tujuan dari nak bergerak. Walaupun tujuan tu mungkin tujuannya hanya untuk berkumpul. B tak ada. Ha? A terus C. B tu dia dipindah. Dia tak ada langsung. Dalam undang-undang ni, sebab itulah dia ada GG. Dan asal tu GH. Lepas tu, selepas G tu dia ada satu lagi peruntukan. Dia akan GG. Itu dari segi undang-undang lah, bukan. Jadi dari segi pindaan, siapa yang punya background law dia tahu lah. Dia bukan susunannya, bila ada pindaan itu dia akan betul berurutan tak. Sebab tu kalau lompat itu maksudnya ada pindaan yang dimansuhkan. Contoh. Okay, mana ini dari segi pengurusan lah. Dari segi melantik DJT, kriteria keahlian nak letakkan macam mana, bersyarat berapa kali, kewarnaan macam mana, pindaan perlembagaan, perbelanjaan, konsep-konsep belanja. Ini yang kena ada ditetapkan. Kalau tak ada, contoh yuran. Yuran ada disebut dalam sini, ada disebut sumber pendapatan. Semua penghasilan ini termasuk yuran. Ada disebut dalam peraturan termasuk yuran. Fee, yuran. Sama ada yuran masuk ataupun yuran berkali. Cuma bila ada semua hidup tu dia tak ada lagi yuran berkali. Jadi yuran berkali itu jadi sekali. Yuran semua hidup. Dia ada. Sebab ada persatuan yang dia tak perlukan yuran. Tapi dalam peraturan dia disebut. Maksudnya kena ada lah. Tapi dia letak sini, dia tahu. Nak tanya sikit, seperti macam kita buat tabungan lah untuk ahli ataupun kita bahasa kita macam penduduk rumah, untuk apa tu sumbangan kita ahli-ahli kita. Ini pun termasuk pada pendapatan kan. Sebenarnya itu kita akan sumbangkan balik sekiranya ada keperluan. Itu termasuk termasuk pendapatan. Sebab persatuan tak ada masalah terima sumbangan. Terima derma, terima sumbangan tak ada masalah. Boleh dan direkodkan sebagai pendapatan kepada persatuan. Tak ada masalah. Boleh terima sumbangan. Nak minta sumbangan pun tak ada masalah. Itulah antara semua pendapatan. Kita kan ada wakil rakyat, wakil rakyat bagi sumbangan dekat persatuan untuk kita bergerak. Dari sini tak ada masalah. Minta dekat apa yang tak ada lah. Kecuali kita ada peruntukan geran ke masa-masa. Setiap orang banyak geran kepada persatuan penduduk. Yang tahun lepas ICU travel kan, itu pun komuniti ataupun lebih kepada penduduk juga. Tahun ni buat dia tak keluar, minta sumbangan, minta kajian, tak ada masalah. Jangan dia yang masalah kita kutip derma tu ada sensitif. Sebab dia peraturan lain. Setakat ini bukan bidang kuasa RMS pun tak bagi kemenangan kutip derma. Tak ada. Dia kalau sebelumnya yang kutipan daripada rumah-rumah. Tapi tak lama. Sebab lama dia tak ada. Banyak sekarang guna Amal buat amal sebab pemudah juga. Nak dulu dia boleh, tapi dia ada peraturan. Dia ada isu juga lah berkaitan dengan derma ni. Kalau nak kutip derma ni, kebenaran ni daripada pemilik polis lah. Sebab itu bawah kawasan polis, pihak polis. Itu lah. Dia tak ada limit. Sebenarnya tak ada limit. Tak ada limit. Setakat ni, okey, untuk maklumat juga, Akta ni 1966 ada pindaan pun sikit-sikit, dan terakhir pindaan tahun 80 macam tu.
Sekarang kita proses pindaan kepada akta. Salah satu adalah serta berkaitan dengan kiranya ada isu sebelum ni sebab kita tak, yang penting kaedah itu macam mana nak urus tabik. Macam contoh yuran dia tak ada tekan limit, dia nak letak berapa banyak yuran, berapa sikit yuran dari segi peraturan tak salah. Macam perbelanjaan, had belanja tak kisah berapa, asalkan ditetapkan. Limit ni tak ada. Untuk kos pentadbiran, ini ada isu kos pentadbiran. Kos pentadbiran pun tak ada kegagapan kecuali faedah bersama, hairat kematian. Hairat kematian tu ada ditebut berkaitan dengan penggunaan pendapatan pertumbuhan untuk kos pentadbiran. Selain daripada itu tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau kita nak cakap macam mana nak kawal kalau tak ada? Sebenarnya nak kawal, apa? Sebab kita tengok balik dia punya pendapatan dan kebanyakan. Kebanyakan tu untuk apa? Kalau hanya macam terlalu tinggi untuk pentadbiran aja, tujuan ni dia tak buat pun. Betul? Itu tak salah. Tujuan ni tak laksanakan tujuan ni, dia buat benda lain. Itu antara yang kita boleh mereka lah. Cuma sekarang ni kita nak kawal, tak ada ketetapan macam tu. Bila tinda nanti diluruskan, itu lebih terus dan lebih terkawal had-had tertentu. Tak ada masalah tuan-tuan. Ada yang persatuan tuan-tuan pendapatan setahun berapa? Kalau boleh share lah, ada juta. Kita kira kat Malaysia ni kita ada yang puluhan juta pendapatan dia. Persatuan lah, persatuan. Tak ada masalah. Dia termasuk sumbangan, termasuk geran, termasuk tapi dia keluarkan balik dalam bentuk apa? Servis dia kepada masyarakat. Tak ada masalah. Dan bila nak handle kewangan yang besar ni, tak cukup lah untuk internal auditor tu. Nantilah external auditor untuk make sure benda itu tak laku dari segi pengurusan kewangan. Tak ada masalah. Ya pun. Boleh. Dengan bagi tahu dengan ROS. Kena bagi daily itu kena bagi tahu ROS. ROS ini ada kuasa bilik. ROS. Kena bagi tahu ROS. Ibu dekat siapa ni? Ibu dekat siapa? Okey, untuk ni kalau ada masalah tak ada sesuatu, email saya je. Kalau satu orang azhar@ros.gov.my. Nombor telefon saya pun boleh ambil 017-949-5007. Azhar AZHAR @ros.gov.my. Kalau Google ROS portal sekali-sekala tu ya portal ROS kat situ ber-1001 mikro ada kat situ. Pergi kat situ, pergi directory, nama saya ada kat situ, email saya azhar@ros.gov.my. Ini kalau selalu lah. Tapi kalau nak minta yang luar daripada selalu, nak minta di mana saya pun saya tak ada masalah. Nombor telefon 017 949 5007. Nama Malaysia pun itu IC saya. Okay. Sebab kalau tuan lama tak respon tu saya minta maaf dulu lah. Kalau bagi saya insyaAllah, sebab saya takkan tinggalkan sebarang email tanpa jawapan. Peniaga tak ada masalah. Peniaga tak ada masalah. Satu anak peniaga tu jadi saya dah sebut. Satu anak peniaga tak ada masalah.
Persatuan nak berniaga tak ada masalah, tapi bukanlah tujuan persatuan tu berniaga. Kena faham, berniaga ni apa? Macam contoh kan, kita nak jaga pendapatan, pendapatan yang jelas. Okey, sebarang aktiviti ekonomi ni boleh, tapi tertanggung kalau perlukan kebenaran. Contoh, kita nak buka nak berniaga. Niaga tu siapa yang kawal sedia? Pihak aktiviti. Kena rujuk dengan pihak berkenaan. Rujuk, saya persatuan nak buat ni, boleh tak boleh? Kita boleh dapat lesen tak kalau duit? Kena ada. Kena juga mana-mana primis digunakan. Primis digunakan, kena ada kebenaran pihak-pihak berkuasa. Boleh. Saya dulu ada dia kelab daripada kelab Sukan Kebajikan orang Islam Cok kat sini. Kena rujuk dengan pihak-pihak berkaitan. Kena sebab ada kawan skill. Satunya nak konten, satunya kandungan. Contoh kalau makanan kan, jadi pihak-pihak berkaitan. Kena buatkan. Kena dapatkan benda-benda itu. Bukan mungkin buat dia menggunakan sistem RS. Bukan. Itu kena faham. Macam tu juga kita nak ada apa? Mabuk waktu tu. Kenapa kita nak buat benda-benda tu? Sebab kita nak dapatkan dana untuk persatuan. Kita ajukan makan malam, jual table waktu tu. Kita juga aktiviti menjalankan dana pendapatan kepada siapa? Boleh tak buat? Sebab saya ni bila bermain dengan peraturan cakap boleh ni, boleh macam apa sebut boleh. Kalau boleh ni dia pilihan, boleh ataupun apa yang buat boleh. Maksudnya macam itu, saya setuju. Boleh tolak, boleh tolak. Kita tak tolak pun tak apa, dia tak jadi compulsory. Kalau hendaklah tolak dia compulsory. Dia macam saya cakap, hendaklah macam ni peraturan, hendaklah ada yuran tu, hendaklah. Dia tak boleh ada yuran, tak ada. Dia wajib ada. Itu disebut hendaklah. Tapi kalau boleh ni ada pilihan. Macam dia untuk niaga ni boleh, tapi tertakluk ada peraturan yang berkaitan. Contoh, jangan tinggalkan benda-benda itu. Itu umum sangat. Sebab itu pergi ke HQ kan. Itu HQ jauh pergi tu. Itu buat terhadap persatuan ke mana? Saya tadi guna email saya di sana. Kalau nak didik nanti saya terima. Hari ini juga saya didikkan. Nak tanya sikit. Yang tadi tuan kata persatuan tak boleh petik derma kan? Bukan tak boleh, boleh. Petik derma boleh? Boleh menjalankan untuk aktiviti dengan kebenaran. Kebenaran dengan ROS juga lah. Bukan, ROS tak ada bidang kuasa. Dalam tindakan nanti, kita ada letak peruntukan itu kena ada kebenaran penetap. Setakat ni tak ada. So, bila tak ada bidang kuasa ROS pun. Bidang kuasa siapa? Satu dia tadi permit polis tadi. Satu lagi kita mungkin bekerjasama dengan pihak-pihak kuasa berkaitan. JAIS tentu kan. JAIS juga kena bagi kebenaran untuk dia petik derma untuk tujuan tertentu, untuk tempoh tertentu. Dia bukan secara faham tak? Itu kena rujuk. Petik derma kepada ahli itu ada dalam perabatan. Satunya yuran ataupun apa-apa jenis kutipan yang kita setujui. Ada yang suka kutip petiran, kena ada persetujuan. Ahli kena setuju, majoriti ahli setuju. Okey, kita nak buat hari keluarga. Kita ada dana rakyat kita perlu sumbangan daripada ahli. Kita nak perlukan ahli sumbang RM50 satu keluarga, contohlah. Dalam mesyuarat, aku ni setuju tak setuju? Setuju. Ada pencet kuasa ni dekat situ. Pada ahli dia nak minta luar. Dia minta orang yang bukan ahlinya. Dia tertakluk kepada ahli. Sebab dalam perbataan ahli setengah tu memang dia tetap ditunda. Selain daripada yuran, ahli juga boleh memberi kita dengan serai kutipan ataupun mengikut keadaan itu dan disetujui. Benda itu kena ada persetujuan.
Kita bicara dengan ahli tu. Okey, nama politik bukan daftar awal lah. Itu saya tapi isu lah. Kutipan nama amal politik. Kita juga kalau kita persatuan ni, dalam persatuan kita nak bantu. Tak kisahlah plastik ke, Syria ke. Itu kalau Syria ke adaptan dengan ROS. Amal plastik bukan ROS. Kita nak kutip sumbangan daripada awam. Itu kena ada kebenaran sebenarnya. Kena perlukan kebenaran untuk cuma setakat ini peraturan itu yang agak ada lekuk lah sikit-sikit sebab dia lama peraturan lama. Pada atas kita ada tidak puas. Bila tak ada masa kita tak boleh cakap tak boleh sebab dia ada kuasa lain yang bagi kebenaran. Ya bos. Okey, asas dia yang ada dalam pertama tadi ni lah. Perlembagaan kaedah-kaedah pertubuhan. Ada bylaw ataupun undang-undang kecil ke disebut atau peraturan-peraturan kecil ke atau peraturan-peraturan yang terpakai kepada pertubuhan. Tak ada masalah, boleh. Lagi bagus sebenarnya. Ada benda tu. Cumanya satu dia kena make sure benda tu tak bertentangan dengan perlembagaan. Tak ada. Template perlembagaan ada. Cepat macam contoh. Sebab bagus sebab apa? Kalau kita buat pergi ke Kota Awal pun ada satu berkaitan dengan CODG. Kota di urus baik pertubuhan. Dalam perlembagaan kita lantik secara umum ahli yang ahli biasa boleh dilantik memegang jawatan. Tapi kita tak ada mention secara detail pun siapa yang boleh memegang jawatan ni. Macam contoh bendahari. Kita ahli kepada persatuan, kita ada hak untuk dilantik sebagai bendahari. Tapi kita tak ada asas guangan. Macam mana kita nak buat tugas? Tak ada masalah. Cuma dia kena make sure peraturan yang ditetapkan itu dipersetujui. Yang kedua, satu dia tak bertentangan dengan perlembagaan. Yang kedua dia perlu ada persetujuan. Ahli tahu. Okey, kita nak buat peraturan kecil ni. Dalam soal tu bentang lah. Ini peraturan kita. Setuju, endorse. Sebagai satu panduan kepada persatuan. Kalau tak endorse tu tak ada kunci kuasanya dibuat kuasa kat mana. Itu. Kalau kita ni kena satu kena kunci kuasa tu. Tak berbanding dengan kunci kuasa. Okey. Kita masalah mohon sumbangan. Mohon sumbangan tu lain. Ini buat kutipan itu lain. Tak ada masalah. Sebab yang ini tak ada masalah. Mohon sumbangan. Dia boleh ditafsirkan kita tu kan, orang nak bagi tak bagi itu sama juga sebenarnya. Kalau nak cakap pasal apa beza sumbangan dengan derma ni. Nak kutip derma, saya nak kutip derma, saya nak cakap sumbangan, beza ke? Sama juga sebenarnya. Dia sama tapi tak serupa. Cuma yang ini sebab itulah ni antara ruang ataupun ruang yang perlukan perbaikan. Dari segi peraturan untuk mengikat dan pelaksanaan lebih terus. Dia macam-macam bentuknya, yang penting dia masuk kepada pertubuhan. Itu income kepada pertubuhan. Tak kisahlah dia bersumbangkan ke. Saya sini. Maaf, saya tak jelas tadi ya. Ya, sekarang ni saya rasa persatuan terutama sekali yang bawa kebajikan kita confuse. Derma, sumbangan, okey, orang tu jelas. Sumbangan ada yang berhak memang bagi kat kita suka, ya, itu tak ada masalah, betul tak? Tapi kalau kita ni, maknanya ada tujuan kita nak bantu satu-satu kejadian lah, contoh ya. Kita memohon sumbangan daripada publik, itu derma, betul? Kita mengutip derma kan? Kita mengutip daripada publik. Tadi
Ada dua perkara sini. Tadi tuan kata kalau daripada kita memohon daripada ahli sendiri tu boleh, dengan syarat kita masukkan dalam syarat dari persetujuan. Betul tak? Boleh kan? Tapi kalau bukan ahli, maknanya tak boleh lah. Mesti ada kebenaran daripada pihak berkuasa, sama ada jabatan agama ke apa, polis ke. Itu clear lah yang itu kan. Okay. Sebab ini soal menjana dana kan. Yang kedua saya nak tanya pasal kalau kita buat bisnes untuk menjana dana. Contohnya kita buat jualan lah, dan perlu ke kita berdaftar dengan ROC SSM untuk income, untuk income. Okey, dia tengok kita buat itu, kita nak perlu buat bisnes ke? Contoh. Tak, sebab kita nak memastikan kita sentiasa ada dana, bukan keuntungan. Maksudnya kita Ya, tahu faham. kita tidak menjaga Okey, keuntungan. okey, satunya okey. Tadi tak clear kan dari segi sumbangan derma. Yang pentingnya yang kita buat semua sebenarnya kena ada kebenaran. Itu asas dia. Dan untuk bergerak sama yang benar, tak ada masalah untuk terima sumbangan. Cuma ni sumbangan yang kita terima pun kita kena tahu sebenarnya. Jangan kita okey, orang nak terima, okey kita lepas hati kita terima sumbangan. Kena make sure itu daripada sumber-sumber yang sah. Sebab kalau sumber-sumber tak sah, dia jadi isu lain nanti. Mana dia nak cuci duit, nak beri pertubuhan lah. Itu satu lah. Okey, kebenaran. Tadi kebenaran, okey, kena jelas. Untuk aktiviti perniagaan ni, kita berbuat temporary itu, kita buat sebenarnya sebab dalam persatuan juga, macam saya sebut tadi, tapi juga pertumbuhan melalui pertumbuhan dia tubuhkan syarikat. Ada. Dari segi peraturan, tak ada masalah. Tidak menjalankan aktiviti melalui perniagaan, dia tubuhkan syarikat. Dan sebenarnya asalnya daripada persatuan. Sebab dia nak memastikan aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan itu sah di sisi undang-undang, dia daftarkan syarikat. Cuma dekat sini bila dia daftarkan syarikat, dah merupakan dua entiti yang berbeza. Itu lagi sebab dia kena jelas, ahli pun kena tahu income kepada syarikat. Kena senang cerita kena ada lah macam mana kalau keuntungan daripada syarikat. Okey, kena ada 2% kepada pertumbuhan pula. Itu kena jelas dalam benda tu. Yang jadi isu dia bila tak jelas benda itu dan ada pertikaian. Itu jadi isu. Dari segi nak tubuhkan syarikat, tak ada masalah. Yang tak tubuhkan syarikat macam mana? Kita ni, okey, kita rujuk pada kerja sebab dia bukan bidang. Saya tak boleh nak cakap kena dapatkan, tak kena dapatkan sebab bukan bidang kuasa saya nak cakap. Dia ada pihak berkuasa yang kena rujuk. Okey, kena rujuk je lah kalau kita nak buat aktiviti ni. Perlukah kita dapatkan permit sementara? Saya kata, ada juga permit sementara. Macam masa Ramadan tu, sementara. Kita buat untuk sementara. Permit sebenarnya yang penting kebenaran tu. Kalau dia kata, okey ni dia tak, kita tak keluar. Kalau aktiviti ni tak perlu ada sebarang kebenaran pun. Boleh kita nak sampaikan. Dapatkanlah kita pentingnya. So, kan jelas sebenarnya tu. So kita nak buat aktiviti pun tak ada masalah. Contoh baru ni ada aktiviti yang persatuan menggunakan uniform paskat ke maklum lah. Melalui persatuan buat program macam tu yang menggunakan uniform. Betul lah, tapi dia bukan pasal aktiviti kan. Cuma yang benda tu kita nak buat tu kita kena jelas. Sebab tu lah apa aktiviti kena jelas. Tujuan untuk aktiviti buat apa? Untuk dalam pendapatan. Aktiviti ni melibatkan apa? Jualan. Barangan, jualan. Okey. Pihak-pihak kuasa ada tak yang berkaitan? Memang betul ada dia yang buat tanpa kebenaran pun. Saya tak boleh nak cakap boleh. Sebab dia pihak kuasa dan bukan pihak kuasa dalam OS. Contoh nak boleh dia contoh. Sebab tu boleh nak dia. Yang penting dia tidak melanggar mana-mana peraturan. Dan sebaiknya rujuklah. Kita nak sentiasa ada jana pendapatan, ada income pada kedua. Apa aktiviti yang kita nak buat tu? Adakah buat tu secara temporary ataupun berterusan? Kalau dalam perlembagaan kita sendiri kata salah satu cara adalah dengan melalui jualan. Ya? Jadi kita masih Itu nak memberi jelas kepada syarikat boleh buat aktiviti ni, boleh buat aktiviti bertandung kepada pihak berkaitan. Macam persatuan penduduk daftarnya dekat ROS. Tapi apa
aktiviti siapa yang buat. Tujuannya untuk keselamatan, pasang gate, ada gate, ada security, jaga. Itu bukan benda pasal guys. Itu benda aktiviti. Kan apa? Tujuan ni daftar nak jaga keselamatan. Boleh, tak ada masalah. Kerana boleh dapatkan sesuatu tu. Dia nak buat aktiviti itu, ada kebenaran yang perlu dapatkan, boleh ada. Itu kena jelas. Tuan, Ya. kalau bisnes online kan sekarang ni online banyak kan, minta kebenaran kepada siapa? Online ni banyak bukan hanya bisnes, tapi demo pun dia tak ada lagi. Dia sebut dia agak longgar dari segi peraturan tang ni. Dan ini satunya tindakan LS untuk tindakan itu ada sedikit kawalan. Dan pihak lain yang betul pasal akta kutipan itu pun akan semak balik. Cuma setakat ini memang ada sikit sebab so yang sebut pada kesalahan kita tak ada lagi pasal nak kutip pun kita tak ada kusupas itu lagi. Itu kena untuk isu yang terjadi sebenarnya ada kes bukan scam lah. Pada mana tadi kan kita persatuan betul-betul kita ada macam kita nak sebut kita bantu Palestin kita buat kempen bantu sumbangan kepada Palestin. Okay. Kita mohon kepada orang pak dekat persatuan, kita nak serahkan kepada dia. Itu ni sumbangannya. Ada banyak isu orang kat sini macam orang Palestin lah. Betul lah. Boleh tak kita gunakan duit itu untuk pertanian kita? Betul, itu adalah satu isu lah. Itu tak ada. Itu kena jelas lah. Itu kena jelas. Macam kita amanah orang bagi kita ni. Sebenarnya kalau nak mudah, orang yang beri amanah kepada kita ni, akad tu lah, seperti jual beli dia ada akad. Kita ambil 100% ni kita akan bagi. Betul, itu akad lah. Itu amanah. Buat tak macam tu, ataupun bagi tahu ini bagi kita 1,000, kita akan bagi kepada sana 900. Dan 100 lagi kita guna untuk pertandingan. Kenapa kita guna untuk pertandingan? Sebab kos pertandingan memang ada. Nak hantar, itu kos. Nak buat sumbangan, menemuti sumbangan, itu kos. So penyumbang ni setuju tak? Setuju? Masa kita setuju untuk bagi portion dia untuk bagian. Itu secara umum lah. Dia dah bersetuju. Saya tak bersetuju ni dia ada isu. Saya bagi 1,000. Kenapa dapatkan orang yang penerima itu 900 saja? Itu dia ketinggalan. Ini bila diadukan, dia ada asas. Tak amanah lah kesatuan ni. Tak boleh buat macam tu. Tak ada punca. Sebab tu lah apa-apa kena kebenaran. Punca kuasanya, kita buat tu ada di kuasa dia. Macam mana kita nak berjumpa? Satunya menuntut agensi berkaitan. Ataupun kalau kita tutup sumbangan ni, sebab tu tutup sumbangan, kita kena jelas untuk apa. Kita bukan ambil yang menteri zakat. Itu kena jelas juga. Okey, dari segi peraturan yang berkaitan juga dengan pusat zakat tetap ada. Walaupun dia nak buat macam tu, dari segi hukum mungkin boleh, tapi ada agensi yang kawan sedia benda itu. Kita jangan tinggalkan yang itu. Betul. Ya, betul. Dan sebaiknya ada kolaborasi dengan pusat zakat. Nanti baik, kan? Betul je. Saya nak komen lah. Saya nak komen sebab itu bukan bidang kuasa LS. Tak ada masalah. Tapi untuk maklumat juga, LS itu memang ada kolaborasi dengan Malaysia dan Islam. Sebab melalui Malaysia dan Islam dia ada NGOI. Tahu? Ada kan? Itu masuklah masyarakat dan ada dari situ untuk menggerak
akan UI. Okey, tak apa. Tuan nak kongsi sikit boleh? Saya baru Assalamualaikum, saya baru dapat maklumat tentang zakat kepada NGO. Sebenarnya NGO ni perlu mohon menjadi amil kepada pusat zakat, lembaga zakat. Baru dibenarkan untuk mengutip menerima zakat lah orang ramai bayar. Sebab kalau sekarang ni ada fatwa kan mengatakan tidak sah lah kalau zakat dibayar kepada bukan yang amil. Jadi kena mohonlah kepada MAIS ataupun lembaga zakat untuk menjadi amil di bawah NGO ataupun PIK. Okey, kita sudah sebut kita ada pihak lepas yang kita rujuk. Okey, terima kasih. Saya cakap ini kan masa kelas pun kita ada break. Okey ke tak okey? Okey. Ini peraturan lah. Sebab tu ya tuan. Okey, seluruh ni untuk permit itu memang dia spesifik. Dia spesifik. Dia bukannya secara umum general bila-bila masa dia boleh kutip, tak ada. Dia ada tempoh masa, dia ada tujuan dia untuk apa. Sebab itulah antara kawalan yang dibuat. Okey, kita dapat kebenaran untuk kutip ni. Nanti kan kita tak ada pula bagi untuk tujuan yang kita mohon tu. Dia tak buat. Apa tadi? Mana kita nak pegang? Kebenaran asal boleh beri kebenaran. Okey, ini kebenaran dia nak kutip untuk ni. Tempoh dia ni untuk tempoh tertentu. Itu antara kawalan. Dia sepanjang tahun, maksudnya dia lebih saya tak, sebab itu bukan dia kuasa berbagi kebenaran. Cuma dia yang sebaiknya dia jelas. Contoh, memang kita buat tiap tahun untuk tahun 2025. Kan, untuk 2025 kita buat program tu sekali je pun, betul. Tapi kita akan tempoh masa tu agak panjang. Contoh buat yang jelas. Sebab apa? Kalau ada apa-apa isu pun, kita akan ada tengok akaun kita untuk ni. Berapa yang kita dapat, berapa pula yang kita lanjutkan untuk tujuan itu. Ada masalah, tak ada isu sama betul pun. Sebab baru mungkin buat tak ada pun mana-mana pihak simak. Dan kena tahu juga apa-apa kita buat ni sebenarnya kalau dapat pendapatan, kita tahu juga dengan campaign. Campaign, bagaimana kena? Dia kena campaign kat sini. Kalau saya beritahu campaign, ini persatuan ni dia punya income banyak ni. Buat sebab kan? Sebab dia ada antara sendiri. Antara income ni termasuk kena cukai. Kena cukai. Sebab setengahnya memang kena cukai. Bukan bergerak luar ni tak bayar cukai, tak ada. Tetapi dengan cukai juga dia ada peraturan dia. Apa persatuan buat? Mohon pengecualian daripada SDN. Dia bidang positif. Itu bidang positif. ROS boleh bantu kat sini. Okey, kita kadang Aisyah minta maklumat untuk buat pengesahan, gangguan. Ini memang kita buat. Ini macam ni. Tujuannya macam ni. Dan ada pertemuan ni yang dapat untuk pengecualian. Okey? Nampak? Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang kriteria keahlian, status keahlian. Sekiranya seorang ahli itu, contohnya ahli salimah, kena bayar yuran keahlian sepanjang hayat dia RM50. Tetapi dia dah jadi ahli salimah dah 10 tahun tapi tak pernah membayar yuran keahlian. Adakah status dia masih sebagai ahli salimah ataupun kita boleh batalkan keahlian? Okey, kena jelas dulu. Apa maksud ahli semua hidup? Ahli semua hidup selagi dia hidup ke menjadi ahli?
Tidak macam tu maksudnya. Secara umum bukan macam tu. Kita orang, kita ahli semua hidup. Kita tak boleh berhenti jadi ahli ke? Tak boleh, kau ahli semua hidup, tak boleh berhenti jadi. Patah balik dekat untuk kuasa berpersatuan. Itu seolah paksaan kau menjadi ahli semua hidup. Tak boleh. Kita dalam persatuan tak ada unsur paksaan. Perkara 10 persatuan, bebas berpersatuan. Bebas. Aku nak jadi ahli persatuan, aku punya suka. Aku nak keluar jadi ahli persatuan, aku punya suka. Jangan sekat dia. Jangan cakap kau kerja kat sini, automatik kau jadi ahli kelab. Mana boleh? Itu paksaan. Bebas. Ahli semua hidup, tafsiran dia sebenarnya untuk efek kepada yuran. Yuran dia bayar sekali je. Dia tak perlu bayar sampai bila-bila lagi dah. Sekali je. Dia macam ni tau. Dia sebenarnya ada yuran berkali. Apa tunjukkan pun ada yuran berkali. Bulanan, tahunan. Okey, contoh. Dia ahli biasa. Dia bayar yuran berkali lah. Tapi yuran berkali itu dia bayar sekali je. Menjadikan dia sebagai ahli semua hidup. Yuran semua hidup. Maksudnya dia yuran berkali ni jadi sekali. Kalau dah bayar tu, selagi dia menjadi ahli, dia tak perlu bayar yuran. Tak buat apa kerja, dia dah bayar untuk yuran semua hidup. Itulah maksudnya. Tapi dia boleh dimunculkan sebagai ahli. Boleh. Tidak masalah. Kalau dia memberi pesan buruk kepada persatuan, kenapa kita tak boleh pecat dia jadi ahli? Jangan cakap dia apa, sebab ahli semua hidup. Bukan macam tu maksudnya. Parti politik pun sama juga. Ahli semua hidup. Keluar parti, kena pecat daripada parti. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita sendiri sebagai individu yang ahli semua hidup, kita boleh berhenti menjadi ahli kepada persatuan kebenaran. Itu bebas. Kalau kena paksa tu, itu dah kena abuse. Itu dah tak boleh. Tak boleh kan? Ya betul. Perlembagaan asas untuk sebab tak boleh. Kadang tak ada peraturan yang jelas dalam perlembagaan. Itu isu dia. Yang isu kepada persatuan nak pecat dia. Betul. Dalam perlembagaan tak ada. Mungkin ada secara umum. Dia mencemarkan nama baik persatuan. Sebab tu antara bayi itu ada dialog. Dia ada peraturan kecil. So senang. Dia ada lembaga disiplin ataupun yang termasuk disiplin. Contoh, bukan semua orang tak pernah dia ada kena jelas. Dia ahli semua hidup dia. Ya. Dia ahli semua hidup, mana boleh dia dipecat? Tak ada. Boleh. Okey. Ni kita sampai keluar tu sebenarnya. Baru nak kita akan sudah masalah. Kita tak. Saya dah bercakap ni dah kumpul ke daratan. Ada. Saya dah umur saya pun dah dekat masuk 50 dah. Saya pun dah berapa sebab kesukaan gemar dia veteran. Sebab kalau saya join sukan kategori veteran, saya join. Sebab saya termasuk dalam kategori veteran. Okey, kita break sekejap lah. Kita sambung balik. Mungkin kita habis nanti sampai pukul 12. Sebenarnya sudah lebih sikit lah. Okey, break 5 minit. Ada di Mekah, ada di Madinah. Dia naik bas. Main bawa umrah.
Berikan les. Dah. Sampai dah ajak Kak Noh tolak Datin, tolak lah. Ya. Macam orang sakit hati. Tak sakit hati, alah tak sakit hati.